Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Okey, kadang-kadang bila kita tengok harga pasaran jatuh ni, stok market jatuh ataupun harga emas jatuh ni, kadang-kadang dia ada dua faktor. Okey, sampai sekarang ni kita dah tahu memang peperangan menyebabkan benda ni kejatuhan lah. Benda negatif. Kalau perang ni benda negatif. Kalau berdamai benda positif. So kat sini bila kita tengok sentimen, bila katakan sentimen peperangan ni dia bersifat tak akan lama. Bermakna dalam arti kata lain kalau jatuh pun contoh macam ni kan 28 Februari start perang 100 hari je jatuh. Okey, lepas tu dia akan naik balik, shaking naik balik, turun jatuh. Jadi kalau impact kepada stock market, emas ke jatuh, dia takkan lama. Tapi kalau I predict sekarang ni kita tengok dia perang kan, berapa lama dia berperang. So implikasi penting, okey, biasalah kalau dari sudut ni peperangan banyak orang matilah. Dalam sudut daripada ekonomi, benda tu akan jadi terstuck. Okey, Selat Hormuz, whatever semua sekali. Tapi ia tidak akan bersifat lama kerana apa? Kat sini I kaji, pilihan raya umum Amerika Syarikat akan berlaku 3 November 2026. 3 bulan 11 tahun 2026. Tahun ni. Kalau kita logiknya sebagai rakyat mereka, kita tak suka perang kan? Bila perang, inflasi akan tinggi. Bila inflasi akan tinggi, barang akan mahal. Purchasing power rendah. Kita nak beli barang pun kita berbengang lah. Jadinya, kalau matematik dia ni, harga pasar perang akan berhenti. Dalam masa seminggu, 2 minggu lagi. Sebab apa? Logiknya, dia takkan perang. Pasal apa? Dia takkan dapat gain populariti, inflasi akan naik, orang akan benci, peperangan tak bagus. Jadinya tuan-tuan dan puan tenang, sabar. Kalau sekarang masa tengah harga jatuh, tuan-tuan dan puan kena beli. Itu je dia punya matematik dia. Harga jatuh beli, harga jatuh beli, harga jatuh beli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.